Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ni guru tak dibenarkan lagi rotan atau sentuh pelajar. Katanya dunia dah berubah dan pendidikan moden tak perlukan rotan. Tapi terus terang, saya sangat tak setuju dengan pandangan tu. Saya percaya kalau rotan tu digunakan dengan cara yang betul, maksudnya bukan sampai mencederakan, ia masih relevan sebagai satu bentuk disiplin. Rotan ni bukan bermaksud zalim, tapi simbol ketegasan bagi seorang pendidik. Dulu masa kita kecil, kalau kita buat salah, rotan tapak tangan atau kena berdiri di depan kelas tu benda biasa. Malu tu memang malu, tapi lepas tu kita akan rasa serik dan dari situ kita akan belajar. Sekarang bila semua bentuk hukuman fizikal diharamkan, apa jadi? Ramai pelajar yang makin berani, makin kurang ajar dan langsung tak takut dengan guru. Bila mereka tahu cikgu tak boleh sentuh mereka, jadi rasa takut untuk kurang ajar dengan guru tu dah tak ada. Pendek kata, dah tak ada rasa hormat dengan guru. Dulu, guru bukan sekadar pendidik, tapi juga pembentuk peribadi seorang pelajar. Rotan tu bukan untuk menyakitkan, tapi untuk mendidik manusia lebih berdisiplin. Tapi sekarang, bila rotan diharamkan sepenuhnya, guru akan jadi sebersalah untuk mendidik anak bangsa. Sekarang nak marah pelajar pun takut kena viral. Nak tegur lebih-lebih pun boleh kena laporan polis. Akibatnya apa jadi? Disiplin pelajar akan makin merosot. Kita boleh tengok sendiri sejak akhir-akhir ni kes buli meningkat, pelajar bercakap kasar dengan guru dan ada yang berani rakam dan viralkan cikgu sendiri. Semua ni berlaku sebab sistem disiplin sekolah dah longgar. Saya bukan nak kata rotan tu wajib untuk semua kes, tapi saya rasa rotan masih perlu dengan syarat ia dilakukan secara berhemah dan berperaturan. Contohnya, KPM boleh letakkan syarat rotan hanya dibenarkan pada tempat tertentu saja seperti tapak tangan atau betis. Tak dibenarkan langsung sentuh pada bahagian muka atau bahagian belakang badan. Lepas tu, pelajar yang kena rotan ni tadi perlu dipanggil untuk sesi kaunseling supaya dia faham sebab kenapa dia dihukum dan bukannya hanya sekadar menakutkan pelajar tersebut dengan rotan. Kalau semua tu dijaga, rotan boleh jadi alat mendidik yang berkesan. Yang penting, niat untuk membentuk akhlak, bukan untuk guru melepaskan geram. Isu kembalikan semula rotan pelajar saya sangat setuju, tapi dengan bersyarat supaya tak mengulangi kes cikgu merotan pelajar secara membabi buta. Ada kes kita pernah dengar sebelum ni, murid kena rotan dengan bata paip dan sebagainya sehingga lebam. Dari sudut pandangan lain, bagi saya tu dah jadi satu kes jenayah yang boleh bawa ke mahkamah. Apa yang saya boleh simpulkan, kita bukan nak kembali ke zaman guru yang garang atau kasar. Tapi kita juga tak boleh terlalu berlembut sehingga disiplin pelajar semakin ke laut. Disiplin itu asas kejayaan. Kalau pelajar dah tak hormat guru, apa nilai pendidikan yang tinggal lagi sekarang? Seorang layar tema nak didik seekor singa pun perlukan cemeti. Apatah lagi nak didik seorang manusia yang lebih degil dari singa. Saya sebagai seorang ayah, kembalikan rotan tu perlu, tapi gunakan rotan dengan sebaiknya untuk mendidik anak bangsa.